Segerakan projek tebatan banjir peningkatan wang ihsan kerajaan Persekutuan kepada Kelantan antara yang ditekankan Perdana Menteri dalam sambutan Aidilfitri Madani di Bacok. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli. Amirul, silakan. Ya, Iskandar, itu antara perkara yang ditekankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa ucapannya pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2025 Peringkat Negeri Kelantan yang berlangsung di Pantai Irama Bacok pagi tadi. Perdana Menteri semasa ucapan sebentar tadi menyebut beberapa perkara, antaranya projek tebatan banjir di Kelantan yang mengikut fasa yang membabitkan peruntukan tinggi perlu disegerakan bagi menyelesaikan isu banjir di negeri ini. Pemberian kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri Kelantan juga termasuk wang ihsan pada tahun 2023 berjumlah RM588 juta turut meningkat pada tahun 2024 naik kepada RM762 juta. Dan saya kini berada di Pantai Irama Bacok untuk Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2025 Peringkat Negeri Kelantan. Cukup meriah dengan menyasarkan lebih 10,000 pengunjung yang hadir, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba ke majlis ini pada jam 10.50 pagi tadi diiringi Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam YB Nin Azmi Nik Ahmad, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasaruddin Daud. Majlis ini merupakan kesinambungan tradisi sambutan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Perdana Menteri bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum dan latar belakang. Majlis bermula pada pukul 9 pagi tadi dan berakhir pukul 2 petang nanti. Pelbagai acara menarik dan pelbagai makanan yang enak menghiasi disajikan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir di sini. Yang pasti majlis ini sungguh meriah dengan pengunjung yang hadir sebenarnya tiba pada pukul 7 pagi lagi sebenarnya untuk memeriahkan suasana majlis. Bertemakan ihsan menyentuh jiwa, toleransi menyatukan negara. Sambutan Aidilfitri Madani kali ini turut menekankan amalan Raya Lestari dengan membawa beg plastik, beg bekas makanan dan botol sendiri untuk mengurangkan plastik sekali guna. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda. Terus setia bersama kami, terus ke studio. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul langsung dari Bacok.